Ha? Malaysia nombor 13 paling aman kat dunia? Kita baru je potong Jerman, Australia dengan UK. Padahal negara-negara ni jauh lebih kaya daripada kita. Macam mana negara kita boleh buat gegasi dunia ni tengah-tengah ni? Dalam ranking keamanan dan kestabilan global 2025 yang melibatkan hampir 163 buah negara, Malaysia melompat naik ke tangga 13. Dan sebagai comparison, US tercampak ke tangga 128, India 116 dan China tangga ke 88. Kalau korang nak tahu, hampir semua negara di atas kita ni sebenarnya adalah negara kecil. Macam bangsa yang tunggal ataupun negara Eropah yang dah sedia ada kaya. Tapi yang best part is sebab kita memang ada banyak kaum dan agama lah dalam negara kita kan. Siap kalau kita tengok sejarah kolonial dulu pun direka untuk pecah belahkan kita. Tapi hari ini kita satu-satunya negara membangun yang berbelah bangsa dan agama yang berjaya berada di kelompok teratas dunia. Dan kita buktikan yang kepelbagaian tu bukanlah kelemahan, tapi ialah satu kekuatan yang luar biasa. Ya, memang betul, hari-hari kita gaduh pasal makanan, kita bising pasal politik dan macam-macam lagi lah. Tapi dalam diam, tanpa kita sedar, kita sebenarnya dah bina sesuatu yang dunia tengah tercari-cari rahsianya. Keamanan Malaysia bukan datang dari poket yang tebal, tapi dari hati rakyat yang tahu cara untuk hidup bersama. So korang bangga tak jadi rakyat Malaysia? Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.